Alhamdulillah dapat lagi gift ikan paus serigala jadi. Yang kuda kepak. Ustaz. Kau baru? Biasalah menunggang agama. Dapat lagi. Ustaz, birthday bini saya esok. Ustaz tahu tak kat mana boleh hadiah? Oh, nak beli hadiah untuk isteri. Saya tahu. Jom. So inilah tempat dia. Siti Khadijah. Ana biasa bawa kawan-kawan datang shopping dekat sini. Dulu kedai dia biasa-biasa je, tapi lepas dia renovate apa semua, memang besar, banyak pilihan. Selesa pula tu. Tapi sebelum tu, nak tanya, ni nak beli untuk isteri pertama ke, kedua ke, ketiga? Tak. Bini saya seorang je, Ustaz. Oh, isteri satu je lah. Belum Maulana lah, macam mana. Mari jemput masuk. Encik datang ni macam tahu-tahu je. Siti Khadijah sekarang ni ada promotion daripada 23 sampai 25 hari bulan. 3 hari ni, seluruh item dalam premis Siti Khadijah ni, yang bukan promo item, dia bagi diskaun 20%. Bukan untuk isteri encik je, untuk anak-anak, untuk budak kecil, untuk encik sendiri pun ada barang-barang lelaki, aksesori, macam-macam ada kat sini. Ustaz. Yang murmur sikit ada, Ustaz? Apa pula tak ada? Mari saya tunjukkan. Sebelum tu, saya nak tanya, yang nak beli ni untuk isteri pertama ke isteri kedua? Isteri saya satu je, Ustaz. Kalau untuk isteri pertama, saya cadangkan yang ini. Harga asal dia 188. Lepas potongan, 100 je. Tapi, kawan saya suruh tanya, Ustaz. Kalau isteri nombor 2? Untuk isteri kedua? Sama juga yang ini. Harga asal 188. Lepas potongan, 100. Ustaz, tunggu pegang, Ustaz. Ini saya dah beli banyak-banyak ni. Tak ada hadiah special, Ustaz? Apa pula tak ada. Kat sini, kalau berbelanja lebih daripada RM350, encik boleh beli barang-barang ni pada harga RM10 saja. Ada kopiah, ada room diffuser, ada arm sleeve, atau nak bagi hadiah kat wife, dia ada kotak ni. Terima kasih, Dik. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Dapatkan saya beli hadiah kat isteri saya, Ustaz. Saya nak ajak kawan-kawan saya datang, Ustaz. Jangan lupa, sini senang je nak cari dia dekat area Ampang ni. Cari Habib Jua, dekat sebelah tu ada Pandora. Sebelah tu, reverse, dah boleh sampai. Tapi, Ustaz, saya nak tanya, Ustaz. Isteri Ustaz berapa orang, Ustaz? Maulana, isteri saya. Saya isteri seorang je. Kata Maulana.